Okey, dalam video sebelum ni, korang tengok macam mana cara nak dapatkan arah arus kalau di dalam straight wire. Macam ni kan, straight wire kita guna Fleming kanan. Betul tangan kanan Fleming ataupun Fleming's right hand rule. Tapi kalau lah kita ada wire gulung-gulung macam ni, macam mana nak dapatkan arah dia? Okey, so macam mana nak dapatkan arah dia adalah kita guna genggaman tangan kanan. Okey, genggaman tangan kanan ataupun right hand grip. Jadi korang buat macam ni lah. Tangan kanan tu genggamkan dia. Okay, provided dengan syarat kita dah tahu kutub magnet. Cikgu kalau tak tahu kutub macam mana? Itu kejap lagi punya cerita. Tapi buat masa ni, kalau kita dah tahu kutub magnet, okay, kita boleh guna benda ni. Okay, macam mana pula dia boleh tiba-tiba ada magnet? Ini yang korang kena ingat. Bila kita ada arus, kita mesti ada magnet. Bila kita ada arus, mesti dia akan hasilkan medan magnet. So dalam kes ni, dalam ni ada arus kan? Sebab tu kita nak cari arah dia. Okay, so bila kita dah ada arus tu, okay, kita nak tahu dia punya arah arus tu macam mana, kita akan guna genggaman tangan kanan macam ni lah. Jadi macam mana nak buat benda ni? Pertama sekali, utara adalah ibu jari. Kutub utara untuk solenoid adalah ibu jari. Jari kita yang lain adalah arah arus. Nampak? Yang ni. Sebab tu kita kena bayangkan macam kita genggam benda ni. Kita bayangkan kita genggam benda ni. So dalam kes ni lah, kan utara dekat atas, lepas tu jari kita yang lain ni arah dia begini. Ginilah. So, ini adalah arah dia. Jadi, kalau kita sambung dekat sini, macam inilah arah arus dia. Ini. Okay? Alright. Senang je. Jom kita praktis tengok macam mana keadaan dia. Kalaulah dekat sini. Okay. So, pertama sekali adalah kalaulah kutub yang terhasil kat sini macam ni. So, kita ada utara. Lepas tu kita ada selatan dekat sini. Jadi ingat, ibu jari kita tunjuk apa? Macam ni kan. Ini ibu jari, ini ibu jari. So, ibu jari tunjuk apa? So, kalau lagi satu, kalau korang perasan, cikgu galakkan jari kita yang empat ni menghadap kita macam ni. Jangan menghadap sana sebab menghadap sana boleh juga tapi susah nak bayangkan. So, tengok je dia menghadap sini. So, ibu jari kita adalah ke kiri. So, bila ibu jari kita ke kiri ibu jari kita ke kiri atau ke kanan, tengok utara lah sebab utara adalah ibu jari kita. Okay, our thumb is going to point towards the north pole of the solenoid. So dalam kes ni ibu jari kita ke kiri. Kenapa? Sebab utara. Lepas tu kita tengok jari yang lain. Okay, ni dah salah kan? Okay, kita tengok jari yang lain. Jari yang lain macam ni. Nampak? Dia ke atas. Sebab itulah cikgu cadangkan jari arah kita. Sebab bila jari arah kita, apa yang kita nampak dalam kertas ni, sebab dalam kertas mana nampak belakang kan? Kita nampak depan je. Jadi kita tengok jari depan je lah. Macam ni. So, dalam ni kita punya jari semua ke atas. Jadi, arus pun ke atas macam ni. So, gini ya. Okey. Alright, sekarang contoh nombor 2. Jom kita tengok contoh nombor 2. So, kalau kita tengok contoh nombor 2, again, ibu jari yang ke arah utara. So, dalam gambar ni, tangan yang pertama dan yang kedua ni, tangan yang kedua lah betul sebab ibu jari menghadap ke utara. So, jari-jari yang lain, dia ke bawah macam ni. Kan? Kita genggam jari dia ke bawah macam ni. Jadi, ginilah. Ni adalah arah arus dia. Okey. Macam ni. So, itulah cerita dia. Jadi, ini adalah cara untuk dapatkan arah arus bila kita dah ada solenoid punya kutub. Okey, kalau kita nak tahu arah arus dalam solenoid, okey, bila kita dah ada kutub, kita boleh dapat. Ataupun sebenarnya kan, kalau korang dah ada arus, nak cari kutub pun boleh dapat pakai cara ni. Okey, so tengoklah arus dia arah mana. So, korang genggam tangan kanan, lepas tu ibu jari sentiasa ke arah utara. Macam itulah cerita dia. Jadi, sekarang ni kita dah settle dekat macam mana cara nak dapatkan arah arus dalam solenoid. Kan? Kita dah tahu. Tapi ingat tadi cikgu kata benda ni hanya valid kalau kita dah tahu kutub magnet. So kalau tak tahu kutub magnet, maksudnya tak tahu mana utara selatan, macam mana kita nak tahu arah mana ni? So itu kita akan guna Lenz law. Itu kita akan guna Lenz law. Jadi Lenz law ni apa benda pula? So untuk Lenz law ni kita akan tengok dalam video yang seterusnya. Jadi untuk video ni had ni dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.